Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Bersua kita dalam liputan khas BGR TV. Saya Farhana Fakri, saya Khairah Hazran dan saya Zulaika Zailani. Pada hari ini 16 April 2026, suasana di sekolah kita sungguh luar biasa. Warna-warni baju kurung dan baju Melayu menghiasi setiap sudut dalam majlis sambutan Hari Raya peringkat SK Bangul Gucil bagi tahun 2026. Betul tu Farhana, tema kita tahun ini sangat bermakna, iaitu Raya Rumah Kita at SK Bangul Gucil. Rasa macam berada di rumah sendiri kan? Ya Nabila, program ini bermula seawal jam 8 pagi tadi dan akan berlangsung sehingga jam 12.15 tengah hari nanti. Jom kita lihat kemeriahannya bersama-sama. Jom! Seawal jam 8 pagi, perkarangan SK Bangul Gucil mula dibanjiri dengan pelbagai warna tradisi. Murid-murid tampil segak berbaju Melayu, lengkap bersamping. Manakala murid perempuan pula, anggun berbaju kurung dan kebaya. Senyuman lebar terpancar di wajah setiap warga sekolah, menandakan keterujaan untuk meraihkan Raya Rumah Kita at SKBG. Persiapan rapi telah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Lihat saja hiasan sudut bergambar yang kreatif menukarkan suasana sekolah menjadi seperti suasana Hari Raya. Suasana semakin gamat dengan alunan lagu-lagu raya yang malar segar. Walaupun cuaca agak panas, namun semangat warga SKBG tetap membara. Setiap tawa dan gurauan menjadi memori indah yang akan terpahat di sanubari semua murid sebagai kenangan zaman persekolahan yang paling manis. Assalamualaikum Tuan. Boleh bagi sedikit ucapan untuk sambutan Hari Raya pada hari ini? Warga SK Bangul Gucil ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SK Bangul Gucil dan terutama sekali kepada guru-guru dan juga semua murid-murid SK Bangul Gucil. Assalamualaikum Puan. Sejauh manakah tema Raya Rumah Kita SKBG ini mengeratkan hubungan guru antara murid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan sambutan Raya Aidilfitri di SK Bangul Gucil bagi tahun 2026, dengan tema kita bawakan ialah Raya Rumah Kita at SKBG dengan hashtag iaitu Seindah Syawal Sehangat Rumah Kita, merapatkan lagi hubungan guru dengan murid yang begitu dengan pelbagai perbezaan idea kita rapatkan melalui pelbagai cara, itu dengan mengadakan sambutan Hari Raya ini dengan berpakaian raya, dengan persembahan murid, dan kita nampak interaksi di antara guru dan murid, tiada jurang di antara kita. Alhamdulillah, sambutan yang sangat meriah, ceria dan hangat pada hari ini telah dipersembahkan oleh semua warga SK Bangul Gucil bagi sambutan raya yang cukup terbaik sekali. Alhamdulillah dan tahniah buat semua. Baiklah, di sini saya Rahizan binti Abrahman, penolong kanan pentadbiran SKA Bangul Gucil, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin untuk seluruh warga SK Bangul Gucil. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Puan Faridah. Selamat Hari Raya Cikgu. Apakah pesanan cikgu kepada semua murid SKBG semasa menyambut Hari Raya, terutama daripada segi adab dan keselamatan? Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SKBG dan kita sambut dengan rasa kesyukuran. Terlebih dahulu cikgu nak bagi pesanan kepada semua anak-anak SKBG, jagalah adab semasa kita menyambut Hari Raya ini, terutamanya tentang kita bersama guru, adab bersama kawan-kawan. Pastikan kita sentiasa bermaaf-maafan antara satu sama lain. Selain itu, cikgu juga nak pastikan semua murid menjaga keselamatan sepanjang berada di sekolah maupun di luar sekolah. Ini adalah penting untuk memastikan kita sentiasa dalam kesejahteraan. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih cikgu. Takbir pun bergema, bersyukur padanya Syawal yang gembira. Marilah sayang. Boleh cikgu kongsikan tentang persiapan pagi tadi?
Okey, untuk persiapan pagi tadi, pihak sekolah kita telah agihkan kepada setiap bilik guru untuk menyediakan buh-buh yang cantik ini. Okey, dan semua murid-murid semua diberi hidangan, nasi, dan selepas itu barulah kita bersama menikmati kuih-kuih raya yang telah dibawa oleh mereka. Boleh cikgu kongsikan objektif raya rumah kita pada tahun ini? Antara objektif utama kita untuk kita buat majlis raya pada tahun ini, iaitu yang pertama untuk mengeratkan silaturahim antara cikgu dengan murid, antara murid dengan murid. Okey, yang kedua memupuk nilai murni lah. Itu kita penting sekali rumah raya tahun ini ialah raya di rumah kita. Kita terapkan nilai sayangi keluarga kita. Okey, itu antara objektif kita pada tahun ini lah. Tak dapat bayangkan riuh macam pasar ikan. La la la. Seminggu berhari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan kasih. Lihat di belakang saya ini, guru-guru sedang menikmati juadah tradisional. Ada ketupat, rendang dan macam-macam lagi. Lihat di sini. Di sini ada rendang, kuah kacang madi 3, nasi hempek dan lain-lain. Dan di sini juga ada gerai, soto dan lontong pusaka rasa. Di sini juga tidak lupa juga kita menyediakan dessert bagi untuk manisan. Dan di sini juga ada aneka air dan juga colek buah berapi. Di sini juga ada lauching dan macam-macam lagi. Keenam, rumah tok kedua. Ahai, harapan nak duit raya. Di hulu pula tabung derma. Malayan baru nak dibina. Di mana? Seminggu berhari raya. Kunjung-mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan. Bukan perkara paling seronok yang awak boleh cakap pada sambutan hari ini? Saya berasa seronok kerana boleh memakai baju raya. Sekarang saya bersama Hasha. Hasha, boleh awak kongsikan apa yang awak kenakan pada hari ini dan daripada mana awak membelinya? Baju ini bertemakan macam strawberry. Tudung ini saya beli dekat mak saya beli dekat Liana Rahman. Baju dan kasut mak saya beli dekat Di Martino. Antara juadah yang paling awak suka ialah? Saya suka spaghetti carbonara. Saya mewakili pengawal PSS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Begitulah serba sedikit kemudahan raya rumah kita at SKBG bagi tahun 2026. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12.19 hari. Tanda majlis bakal menabuhkan tirainya. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua pihak yang menjayakan majlis ini. Sebelum kami mengundur diri, kami mewakili seluruh warga BJR TV ingin menyusun sebuah jari memohon maaf zahir dan batin. Sekian laporan daripada kami, juga juru kamera iaitu Ahmad dan Azrat. Teruskan menonton saluran BJR TV untuk perkembangan semasa aktiviti sekolah yang lebih menarik. Selamat Hari Raya.